Ai minta maaf. Ai minta maaf. Ai dah tahu. Ai dah tahu dah. Ai dah tahu. You tuduh I macam-macam. Tak percaya dengan I macam ni kata you. Kata I dulu buat setia dengan you kot. Siapa you buat I macam ni? Malah ke epilepsi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman semua, kembali lagi di Indoriek TV. Masih bersama saya Bang Anton dan Kakak Devi yang satu cerita. Oke. Indoriek TV. Oke, hari ini kita lanjutkan lagi nonton Sepatu Reunion ya. Oke. Ini Sepatu Reunion Live 2020, tapi ini episode ke-8. Kemarin kita episode ke-7 yang terakhir. Kita lanjutkan episode selanjutnya dari Sepatu Reunion 2020 ya. Karena 2020 ini bagus-bagus ini episodenya Sepatu. 2020 sama 2025 ini sekarang ini bagus-bagus juga. Nanti kita lihat juga ya. Nah, tapi sebelumnya kita lihat itu, untuk teman-teman yang berada di Malaysia dan sekitarnya, jangan lupa order pes kari. Ada pes kari ayam, daging, ikan, kambing. Nah, pes kari ini pes kari instan, tinggal dimasukkan aja ke dalam air yang sedang mendidih, lalu dimasukkan kambingnya, ikannya, ayamnya, dagingnya, udah jadi guys. Jadi. Ordernya di TikTok Shop Indoriek Trio atau di Shopee atau di kedai-kedai terdekat juga ada guys. Oke. Langsung aja deh kita lihat ya Sepatu Reunion Live 2020 episode ke-8 ini. Yuk. Indoriek. Allahu Akbar. Pak Hitam. Ya Allah, siapa pagi-pagi ni? Allah. Kambing betulan itu. Iya. Ya. Kambing betulan itu. Tak. Ya, Kamu pagi janji depan rumah aku. Ingat rumah aku stage. Si Ayub. Ha? Dah kenapa? kita umur macam ni ibu hati lah. Marilah borak-borak. Kamu badan besar naik motor kecil, aku yang hantar ke satu kampung. Allah Akbar. Selamat. Apa ke bendanya, Tam? Ya, Tam? Tak adalah, kampung kita orang tak ramai. Engkau, aku, itu je. Mana boleh kau cakap tak ramai? Kenapa? Aku, kau, siapa lagi? Kita lah tu, apa ada lagi? Habis yang ramai-ramai ni aku. Orang kampung kita lah ni. Tinggal lagi orang kampung kita yang hantar-hantar ni tak ada mic. Oh. Yuk. Rumah lawa-lawa tersegam indah. Seorang aja, tak berseri yuk. Itulah tu, aku pun dah fikir-fikir lah. Tapi aku takut pula terlanggar janji pula. Janji apa yuk yang kau buat? Aku dah berjanji lah dengan orang rumah aku. Bila dia meninggal aku takkan kahwin lagi. Yuk. Kita ni yang mati-mati, yang hidup diteruskan. Oh, kau lain lah. Prinsip kau tak mati lagi, dah tambah satu lagi. Tak boleh guna pakai yang kau punya. Tapi salah. Sebab aku ada penonton setia kat rumah. Apa? Realita. Iya, realita. Yuk. Tak ada yang kau je mati yuk. Amboi kamu ni. Gerak betul aku. Aku tak nyangka kau cakap macam tu yuk. Tak cepat kawan tu mati dah ke satu lagi. Aku ni bukan nak cakap apalah. Aku ni jenis setia. Walaupun 3 tahun orang rumah dah tak ada, tapi aku rasa macam dia tengah menengok aku je. Yuk. Kau jangan terlupa yuk. Setia bodoh. Dia beza tau. Tahu tak? Yuk. Lagipun dia kalau dekat sana pun tak nak tengok kau macam ni yuk. Siapa cakap? Aku agak lah. Kau jangan pandai-pandai. Aduh. Sampai bila kau nak macam ni yuk? Seorang-seorang duduk bapak kau mati macam mana? Seorang pun tak tahu. Tak tahu buat busuk je. Hidup pun busuk, mati lagi lah. Alah, kamu ni macam geramnya tadi je tu.
Aku bukannya apalah Tam. Terus teranglah aku cakap Tam. Bukan aku tak pernah ada suka orang. Pernah. Tapi takut melanggar janji Tam. Janji lain. Itu Bagus masa bagi betul orang motor bercinta, apa benda pun boleh. Nak rendang atau api. Minum kopi panas, yuk. Yuk. Kahwin je kalau dah ada orang yang kau suka, kahwin je. Aku ni boleh jadi orang wakil kau. Siapa? Kau cakap je dalam kampung ni. Siapa kau nak? Tak. Jauh sangat lah umur aku dengan umur dia. Muda sangat. Umur just a number. You know? Just a number. Yang penting kalau serasi kau dua-dua dah setuju, kahwin je. Tak ada masalah. Tak kira muda ke, tua ke. Yang penting nak. Dah, siapa? Aku pergi. Tak ada masalah. Kau nak siapa? Aku terus terang kau tak marah ke? Nak marah apa? Aku kawan kau. Kalau kawan tak boleh tolong Anak, kawan, siapa lagi tolong kau? Mana nak pergi ni? Baiklah, kalau kau dah cakap begitu. Siapa? Cakap. Aku memang dah lama berkenan dengan anak kau Tam. Kan anak ya kan? Ayah. Belum lagi. Oh belum ya Tam. Tam. Wih, ayam kamu betul jangan baik-baik kan. Kamu ingat tabung ayam betul tu. Iya, ayam betul itu. Yuk. Kampung kita kan ramai orang, yuk. Kenapa anak aku? Tak tahulah Tam. Aku tu bila tengok dia tu sejuk hati aku Tam. Cuma aku tengah berfikir lah agak tak aku nak panggil kau bapa. Anak dia kan? Tam, jangan fikir lama-lama lah Tam. Aku pun tak maksa. Kalau ada, tak ada pun tak apa. Sebab tu soalan kau tadi. Tak, yuk macam ni, yuk. Aku tak janji kau apa-apa, yuk. Kau pun kawan. Yang tu anak. Aku tanya dulu tuan punya badan. Kalau dia setuju, kalau dia tu dah hilangkan, aku tak ada. Ya? Baiklah, terima kasih banyak. Allah. Anak ya dia mau. Mudah-mudahan ada lah rezeki aku. Suib. Oh anaknya ini. Apa dah lama sangat tak balik kampung, misai melintang sekali. Saya ni baru balik daripada baba. Ini bukan misal. Habis tu? Ini sayap. Sayap. Ini sayap ya. Kalau saya makan terlalu laju, terbang. Susahlah percakapan kau ni. Rumah besar kemain ya kan? Ya Allah. Masuklah dulu, masuk dulu. Itulah ayah tiba-tiba call saya kalau kabut. Saya kat barber shop tadi ya. Allah. Hal yang mustahil dah sangat ni. Mustahil. Masuklah dulu. Ini kamu tak bawa? Rumah saya sibuk lah ya. Dia dengan urusan dia kan. Jadi dia tak nak ikut. Saya seorang datang lah ni. Apa urusan dia? Dia buat salon. Oh, buat salon. Itu yang saya terima salon dia tadi. Itu hasilnya tu. Mana si Apik ni? Sabarlah. Adik saya. Apik. Ya, mari nak. Mari. Adiknya Pak Ya. Ya. Iya adiknya. Dah tahu nak naik tu standby atau awal-awal. Bapak pula nak naiknya. Itu tersekat kat mana? Orang itu Pak Iya. Iya. Kau belum boleh ya? Ya kan dia kamu biasa lihat dia Iya. tua-tua. Tua lakonnya. Baru sampai baru sampai. Ya. Dah besar dah bang. Apa ni? Hendak bersikap tu bisa. Oh, ini sayap. Oh, pemain ni tadi. Kamu dah tengah hari baru nak bangun. Dah ngantuk lah ya. Ya. Kita straight to the point lah ya. Panggil saya sebenarnya apa ni? Apa ke mustahak dan sangat Tiba ni? je ni. Beginilah aku nak cakap. Ayah nak bagi tahu yang ayah ni tengah merancang untuk kahwin baru. Hah? Kahwin baru? Apa salahnya? Salah. Benda ni salah. Ini salah ni. Ya, tak boleh ya. Kenapa? 3 tahun sebelum ni okey ke tiba-tiba nak kahwin kenapa ni? Ayah, jangan buat kakak. Tak kelakar. Tak kelakar. Tak tahu kenapa. Apa masalahnya dalam kahwin? Ya, betul ya. Ya, kalau ayah kahwin nanti ni elok kita boleh datang. Nanti ayah duduk rumah lain, nanti rumah semua tak boleh dah. Tak ada, benda-benda tu tak ada. Kau setuju je sudah. Yang kau kenapa? Apa masalah? Apa masalah ayah nak kahwin? Ayah tak ada orang jaga. Saya ada. Kau nak jaga aku? Kamu baru-baru ni berak pun faham tak tandas tak faham? Aku yang faham. Itu saya mengantuk. Takkanlah mengantuk, benda tu dah pecah gitu je. Macam gini, ya, saya nak tahu. Apa yang punca yang nak kahwin sangat ni? Aku nak kahwin, aku sunyi. Kau orang balik setahun sekali. Ini ada macam tak ada. Tahu?
Dah. Okey. Pulang korang. Ya, kita makan dulu ya. Kita makan dulu. Makan tu. Dah, aku cuma nak bagi tahu tu je. Kancing kamu setuju ke tidak? Lantak kamu. Apa ni? Habis mana? Setuju tak setuju ni? Siapa? Oh, bininya. Boleh tahan juga ya kita nyanyi sekali tu macam kena kan, macam BCL kan. Biasa. Aku makin pelik pula tengok abang lepas balik dari film. Oh iya, bini. Dah bertahun kita kahwin bang kan? Ya. Tapi Mona rasa macam Mona terlupa nama penuh abang. Nama penuh abang? Ha, Nama penuh abang Mustaqim. 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 Boleh tak kalau Mona nak tukar nama abang? Nak tukar apa tu? Mona rasa Mona Mona mustahil boleh hidup tanpa abang. Ini bininya Su. Nama penuh Mona apa sebenarnya? Mona Lisa, Syariza, Syahira, Azhar, Panjang sangat. Oh, Abang pun rasa macam nak tukar lah nama Mona. apa tu? Mona mungkin hidup ini tanpa dirimu. Udah-udahlah tu. Udah-udahlah tu untuk minggu ni ya. Abang pun dah tak banyak ya. Semalam kan abang pergi rumah ayah. Itu dia. Ayah cakap apa? Itulah dia sebenarnya ayah tu tak tahulah tiba-tiba je dia cakap dia nak kahwin. Kahwin? Ya dia nak kahwin. Dia Tinggi cakap dirinya betul sepi. rambutnya Su. Sepi apa kebenarannya sepi? Bang mana boleh? Ayah tu dah tua. Lepas tu lagi satu rumah dah kata pergi, kubur kata mari, nak kahwin lagi apa bendanya? Biarlah dia yang nak kahwin. Lagipun tak berapa hari dia hidup, pagi dia kahwin. Apa masalahnya? Abang ni abang sulung, abang rasa memang satu kewajipan untuk abang untuk bahagiakan dia. Biarkan dia kahwin. Tak, masalahnya macam orang tak sedar diri. Jangan cakap macam tu. Kau ni bis apa yang macam tu? Assalamualaikum. Salam. Dari mana abang Saya tak boleh tidur. Saya memang tak boleh tidur. Apa ni? Apa? Siapa? Elok, kenapa ni? Betul ke? Ayah nak kahwin. Yelah, apa masalah ni, Dik? Biarlah, Dik. Ayah tu nak kena ada orang yang jaga dia adalah perempuan. Dia pernah kahwin. Habis tu macam mana bang? Macam mana kita nak buat macam mana dengan Ni. Apa lagi ni? Biarlah. kalau berhati je apik dia bed ni. Tak. apa perlunya ayah nak kahwin lagi? Memang ada perlunya lah dia nak kahwin tu. Apanya herannya? Apa yang functionnya lagi? Dia perlukan seorang wanita yang memberi kasih sayang kepada beliau. Kalau macam tu, ambil ayah bawa sini sebab kat sini ada wanita. Ini bini aku. Takkan ayah nak bagi bini aku pula? Tadi cakap nak wanita, ni wanita nak bagi pula. Dah, dia dah ada wanita dia yang nak dikahwinkan. Budak aku cepuk kan? Kalau abang suruh bawa ayah datang sini, masalahnya Mona nak kena jaga. Mona tak nak jaga ayah. Dah, kalau tak boleh jaga, Mona sebab nak jaga tu ayah. lah. Dah tak boleh jaga sebab itulah suruh dia kahwin. Apa masalahnya? Dah tak ada. Abang cakap ini keputusan yang mustahil. Muktamad. Salah. Muktamad. Ayah akan kahwin. Iya tuan. Mana nak cakap? Oh ini anaknya. Ayah. Syarina. Sebagai apa tu? Suri. Ya. Suri. Ayah ada benda nak cakap lah. Ayah cakap apa? Pasal kahwin lah. Masa kahwin ayah nak kahwin lagi? Takkan nak kahwin lagi. Cukup-cukup lah yang ada. Suri tak ada kawan siapa kan? Tak ada. Kenal tak Pak Ayub? Kenal? Kawan ayah tu kan? Kawan ayah yang baik, yang banyak tolong ayah. Dia berminat dengan Suri. Ayah pun tak terkejut juga, tak tahu dah nampak macam. Suri, dia memang yang nampak tua, nafsu kuda tu. Nafsu kuda. Tapi dia baik. Dia baik. Lepas tu dia kawan dengan ayah dah lama. Tapi tak apa, Suri kau tak nak beritahu ayah dia. Tak apa ayah, tak apa. Kalau ayah dah cakap macam tu, Suri redha.
Suri okey je. Assalamualaikum. Datang je. Salam. Assalamualaikum. Datang dia. Ayah, Suri pergi buat air kopi ya. Masuk kalau boleh menyorok ni. Suri nak ke mana tu nak? Nak lagi dia makan. Kau bersama-sama ni kenapa? Siapa nak mengisikkan aku? Aku sendirilah. Lah. Apa? Kan kau suruh aku tanya, baru nak tanya, kau berisik buat apa? Aku takut kamu lambat. Kamu tu kalau urusan kamu cepatkan. Kalau aku tu kamu delay. Panggillah Suri tu. Tolonglah, panggillah. La ilaha illallah. Suri, Dia dah kalau setuju. aku kosongkan dia duduk sini bahaya. Biar aku duduk sebelah kau. Dia dah setuju ke? Dia pada dasarnya setuju. Tapi Suri, Suri. dia malu kan? Ya, ayah. Anak dara ni kalau dia malu kan duduk dalam almari. Aku bilang macam tu. Supaya Tak sempat bawa cawan. Ayah Tak pergi apa, cepat tak apa. sangat. Pakcik memang biasa minum pakai tangkai cawan. Ni, Suri. Suri. Ya. Ayah dah cerita dah kat Suri. Alah kan mandi. Cerita dah. Ayah dah cerita dah. Macam mana? You rasa sesuai tak? Tak apa you. Tadi Suri ni tiba-tiba you. Apa ni? Yelah. Kalau ayah I dah kata begitu, saya ikutlah. Ya Ketentuan Allah, you macam gitu je. You ni memang anak yang baik lah. I tak sangka tau you. Kalau kamu dah setuju, I ada bawa cincin siap-siap. La ilaha illallah. Tiga bulan. Yo. Memang kau dah rancang semua ni yo ke? Suri, nak? Tolong bagi ibu jari kaki tu nak. Ni apa? Kamu buat macam nak makan mentos je. Tunduklah jari tu. Tak boleh, belum lagi. Anak saya. Muat tak? Muat. Alhamdulillah. Kau tak mau cakap buka je. You yakin ke yang you akan hidupkan I sampai bila-bila? Saya tak tahulah berapa lama, tapi insya-Allah I akan cuba. You cuba ya. Tak sangka ya, beauty and the beast ada betul. Okey, terima kasih. Sama-sama. Alah sopannya kalau aku dah puk balik garang. Kawin. Langsung kawin. Aduh ya Allah. Masih. Dah salam ke belum tadi? Dah salam belum? Oh, yang tu dah salam ya. Alhamdulillah. Duit ni nanti dulu ya. Saya nak bahagikan dulu ya. Terima kasih lah. Kata, apa yang nyonyek je ni? Apa yang kelakar? Tak ada, Dek. Adik dia tak ada buat kelakar, Dek. Tak ada. Apa ni? Marah ni kenapa ni? Tak adalah, sini-sini macam ada kelakar pula. Adik. Relax. Tak apa. Kita jangan gaduh. Sebab hari ni hari istimewa untuk kita keluarga. Hari ni rasmilah kita menjadi keluarga. Alhamdulillah. Ya, tanya. Alhamdulillah. Elok orang rumahnya. Kamu janganlah bawa lama-lama, ayah ni dah ngantuk. Aduh ya Allah. Kalau macam tu. Lah, sayang, meh. Adik tak ada sampai duduk sampai ganggu dengan aku. Dan ngantuk. Ayah ni duduk belakang sangat ke? Depan sikit. Terang mata. Pokok sangat ni gitu. Kecil gitu. Orang saya kita bilang. Sekarang ni dah kahwin dah kan? Dah selamat semua dah kan? Apa lagi je nak kena balik? Kita ambil gambar keluarga dulu nak. Kita ambil gambar keluarga. Mantu ya. Masuk. Gambar tak bawa, nak ambil apa? Bukan gambar tu, dia ni gambar. Apik. Kamu ni ambil gambar dengan abah pun tak boleh ke? Alah,
Cakap tak payah tak berganti lagi. Dah lah, jom kita balik. Jom ambil gambar jom. Family foto. Ada kelima lah. Dulu kan ayah nak kahwin. Dah ambil gambar, sudah lah. Apa lagi? La ilaha illallah. Apa benda ni? Marah sangat ni. Lah gambar dulu tu berlutut je. Dah balik dah. Kita balik dah. Dah, kalau tak nak dah balik. Tak apalah. Bininya. ada istrinya yang nonton dipegang tangan. Aduh, macam mana gini lah anak aku pening kadang. Abang sabar je. Aku rosak. Nak tahu abang terasa dengan anak-anak abang tu. Tak apalah, Suri I dah biasa dah dengan anak I ni. Janji you ada okey lah tu. You pula pakai jaya-jaya macam ni teringin nak makan roti kirai. Kejap lagi. Kamu ambilkan gambar. Boleh. Tolong Pak ya. Password. Senyum. Kau janganlah macam tu. Orang senyum kau menjenguk. Senyum tu buka mata. Buka mata. Ya, Allah jatuh. Ya. Senyum ya. Senyum. Dah ada. Ada. Udah. Apa benda kamu ni? Tak ada fotografer yang betul ke? Ada. Tak ada ke? Mana fotografer yang betul yang kita pakai tu? Mana tadi? Ada sewa tadi. Masuk. Fotografer betul je. Ambil gambar keluarga. Allah. Ambil gambar keluarga. Are you okay? Okey. Orang kata kalau berdaftar dapat kurus. Oh. Aduh, mana fotografer yang betul ni? Masuk fotografer yang betul. Siapa bintang tamu? Azwan Ali. Kejap, kampung you ni ada orang bunyi aja. Takut. Oh, mana pengantin? Ini fotografer tau. Tak lalu nak senyum kalau fotografer macam itu. Kau ingat kau cantik? Dah tua-tua mereput nak kahwin. Memang baik aku ambil gambar kau dulu. Aku dah ambil gambar orang bunyi. Dah keluar kereta dah ni. Ya ke? Aku fotografer ke? Kau fotografer? Kau SPL lepas dah. Hello. See my level. Sebelum aku tang. Aku ikut. Aku saman je. Kejap. Mana satu pengantin? Ni pengantin. Ya Rabbi, pengantin menunggu maut. Aku pengantin aku ada bilia-bilia pergi banyak cerita. Bilia-bilia. Ni bini ke? Apa patung cendana senyap je bini kau ni? Bini. Ya Allah, bini apa ni yang macam abang askar terap ni? Bapak. Oh, bapak. Salam lagi sekali, bapak. Nak tahu ambil gambar ke tidak? Nanti dah aku selfie kau sekolah tak? Kau ada? Dah. Ni, sudah. Nak cari aku fotografer kan? Bangun. Tiga-tiga sekali, bangun. Bangun. Alamak, aku tak Tangan ada. Tangan atas macam orang kena tembak. Kamu ni kalau tak keluar-keluar aku panggil Cik B kan? Nasi lemak. Sebenarnya. Dalam ya. Abang, Ya. abang. Apa gilanya budak tu nak kahwin dengan ayah? Yang mana gila? Yang tadi yang pegang itu ke? Gila. Ni yang budak tu nak kahwin dengan ayah. Kenapa? Biarlah kan ayah tu kata dia nak ada perempuan jaga dia. Biarlah kau ni pening-pening kenapa? Something wrong lah ya. Betul kau adik. Tak apa masalahnya kalau ikut kambang, perempuan yang muda macam tu, perempuan yang cantik macam tu, kahwin pula dengan ayah fikir apa? Kau tak harta duit harta, duit harta, duit harta. Harta abang. Yes. Kenapa tak ada yang cakap tadi pasal harta tadi? Kenapa tak terfikir? Jangan-jangan betul lah perempuan tu nak
Dia nak harta bapak kita punya duit. Dia nak harta bapak kau. Kau juga. Ya ke? Kenapa tak dengar halang? Kenapa tak dengar halang tadi? Kita mesti kena buat sesuatu. Okey, kalau macam ni dek, adik fikirkan macam mana kita nak buat ni supaya perempuan tu tak dapat walau 1 sen harta bapak. Saya ada satu idea. Apa? Main semi. Macam mana? Mana kau? Sini. Jangan lari. Duduk. Cik, kita masuk dia berapa kan? Kita masuk. Apa benda tu? La ilaha illallah. Saya tak naik bahasa. Sekali lagi. Kita macam-macam kan? Setuju. Okey, kita proceed dan kita akan pastikan 1 sen pun budak-budak tu tak dapat harta bapak kita. 1 sen. Takut ngambilin harta, padahal bapaknya yang suka. Tegaknya suara. Alhamdulillah dah seminggu juga ya kita hidup bersama ya. Alhamdulillah. Nak tanya je lah Suri. Suri tahu tak banyak-banyak malam malam apa yang menakutkan? Malam yang menakutkan? Tahu tak malam yang menakutkan? Tak tahulah you. Malam ku tanpa kamu. Alah, awak ni sweet pula. Okeylah, Suri nak pergi buatkan air kopi untuk you. Tak payah. Biar I yang buatkan air kopi. Awak sepatutnya berehat. Tak boleh, itu kerja Suri. Suri yang kena buat. Alah, habis nak buat macam mana ni? Otom. Okey, kita otom. Okey Osom. Mana lah? You duduk je lah sini. I nak hadiahkan you special. You nak ajarkan air special? You tunggu Okey. You tunggu tau. Okey. Tengok atas pinggang tu. Ya. Dah lama I simpan benda ni. Apa tu? Gelang emas. Gelang emas? Arwah bini saya punya. Ini saya hadiahkan untuk kamu. Ambil ya. Hilang. Macam mana boleh hilang ni? Apik. Macam mana boleh hilang ni? Apik. Kamu ni dah 2 kali naik lambat je. Apik. Alah. Mana? Mak kamu nampak gelang mak kamu dalam ni? Apa ya? Gelang mak kamu dalam ni. Gelang? Ayah nak hadiahkan pada si Muni. Moni. Suri. Bukan Moni. Suri. Tak maaf, saya teringat orang rumah lama. Ayah. Biar betul ayah. Selama hari ni mana rumah kita ni ada hilang barang? Habis kamu nak tuduh siapa? Tak, selain ni kita berdua je kan? Asalnya mesti ada orang lain tu yang... Oh, ada fitnah. Diam! Kamu nak tuduh isteri ayah? Tak. Rantai tu macam mana? Biar Suri yang pergi cari. Tapi ayah, selama hari ni kita tak pernah hilang barang. Tiba-tiba pula ada orang lain Diam! Ayah akan cari lagi sekali Kalau betul ada, kau siap kau Aduh ayah ni, dah ada 2 degil kat tu. Ya Allah. Suri, Tu beg saya. gelang tangan arwah rumah saya di dalam beg kamu. Kenapa kamu mencuri kalau nak cakap? Saya tak curi. Saya tak pernah niat nak mencuri. Saya tak pernah niat pun. Macam mana boleh ada dalam ni? Kamu masuk. Tak, apa lagi ayah nak pertahankan dia tu? Halang dia ya. Sana. Saya tak pernah mencuri. Jangan. Matilah. Sudah. Kamu yang mencuri Ini buktinya. Ini gelang tangan ni semua dalam ni. Ni. Dan bapaknya. Ni semua dalam ni. Kamu cakap kamu tak mencuri. Saya tak pernah mencuri. Saya tak pernah. Saya tak pernah. Saya
curi. Kamu boleh balik sekarang. Ayo. Kau memang tahu ke aku nak masuk kan? Ayo. Aku suruh dia terima kau atas dasar persahabatan, Jok. Kalau macam ni, Jok, bukan kata bagi aku kahwin. Sampai kau makan kau pun tak apa. Kenapa kau ajak anak kau mencuri, ha? Kenapa kau ajak anak kau mencuri, ha? Dah dekat sangat. Kenapa kau jadi mencuri? Kau tak ajar dia ke akhlak adab? Kau tak pernah usul periksa. Anak aku dah aku kenal dah. Habis siapa kau cakap siapa yang mencuri? Ha? Baru seminggu berhidup dengan aku, Berhidup. gelang tangan orang rumahku dia ambil. Suri, cakap dengan ayah, Suri. Nak cakap, janganlah main-main ambil. Suri tak ambil ayah, Suri tak Pasal pernah lagi ambil pun. gelang tu memang aku nak bagi dia dah. Kau tahu tak? Suri. Aku memang nak bagi dia. Aku memang nak bagi dia tapi Yo, kau dengar, Yo. Aku kenal anak aku, Yo. Anak aku tak ambil, Yo. Kau tanya siapa, Yo. Anak aku tak ambil. sudahlah. Ni rumah siapa? Sini, Yo. Aku tak tahu keliru mana satu. Tak apa. Untuk menenangkan keadaan, kamu ikutlah dulu bapak kamu balik. Hati aku masih koyak lagi ni. Pergilah. Sudah. Sudah. I tak curi, you. Yo, pergi. I sumpah I tak curi. Dah. Pergi. Kau ingat, Yo. Kau telah balik apa yang kau cakap, Yo. Go! Minta dia kau balik aku kan? Kau ingat, Yo. Jahat dia nak. Hoi. Hoi. Apa siapa ni? Siapa ni cakap? Oi, berani pegang. Jangan sembrono sangat. Tahu dah jangan kita dah berjaya. Ya. Apik, engkau punya kepala otak memang betul-betul baguslah. Tapi terima kasih kepada Kak Long. Oh, Aku ni tak ada function tau. dua-dua plan. Bagus. Dengar dia. Yelah kalau macam abang lambat lagi. Kesian sangat dengan ayah. Sebab benda ni kalau kita lambat nanti, takut-takut difaraidkan kita punya ni. Faraid. Betul. Maksudnya di Faraid. Faraid kan. Bagus. Tapi Tahniah. tak sia-sia lah Kak Long punya idea ni. Ya. Memang cukup. Tengok sekarang ni rumah pun Di dah dinding. kosong. Tak ada orang dah. Tak ada dah perempuan tu. Kuat hati. Kuat hati kita. Lepas ni harta ayah semua kita dapat. Yes, betul. Satu sen pun kita Nanti jangan bagi abang perempuan. akan susun, kita akan suruh ayah buat wasiat untuk bagi dekat kita bertiga terus. Ya. Ya Allah. Tak sabarnya. Dah dapat. Apik. Ayah! Ayah, Ayah! Aku dah dengar semuanya kat bawah tu, Pit. Aku dah dengar semuanya, no? Ayah ada kat awak ke tadi? Ayah dengar? Kamu tak nampak? Yang aku dah letak telinga kat sini pun. Ini kamu ya? Kenapa kamu buat mak kamu macam itu? Tak, ya, dengar dulu ya. Saya buat ni untuk keluarga kita. Saya tak nak orang luar ada bahagian dalam harta yang tak nak. Ayah! Come on, ayah! Masalahnya, mak kau tu bila ayah dah kahwin, dia dah jadi mak betul. Mak betul lah. Tahu lah, mak betul lah tu. Yelah, faham. Tapi tadi cakap betul tu lain tu bunyi tu. Aku cakap, dia dah kahwin dengan aku, dia jadi mak betul. Ya. Mak betul. Tahu? Ya, faham. Ya, saya nak jaga ya harta kita ya. Saya tak nak terlepas ke orang lain. Dia ada niat jahat tu. Kamu tahu tak? Kamu dah buat ayah rasa bersalah sangat. Kamu tahu tak? Ayah, kami nak selamatkan ayah! Tak payah. Sebab tu dulu masa mak kau lahirkan kau vacuum. Nampak lonjok kepala ni. Di vacuum. Ayah pergi cari bini ayah. Ayah pergi cari bini ayah. Bini ayah. Bini ayah. Bini ayah. Ya? Bini ayah. Ya? Sebab Macam mana ni? Macam mana ni? Sorry. Sudahlah tu berduka lara. Orang dah tak nak. Kau 3 hari dah tak makan nak jadi apa? Tapi Suri tak curi ayah. Suri tak ambil. Ayah tahu kau tak curi.
Si Malaon tu bongok. Dah. Kau makan kau jangan risau. Kalau ada jodoh kau, panjang jodoh kau ada lah. Kau tak makan, kau punya sendiri kau apa faedahnya? Ni, lauk ada ikan, kebetulan ayam ada. Kau ayam buat lawak pun tak ketawa eh? Tak kelakar. Suri, dengar sini Suri. Hidup ni janganlah disebabkan suatu benda. Anak kan anak. Sabar Suri. Ayah doakan tak ada apa-apa berlaku. Percayalah, orang baik, kebaikan, kebenaran akan muncul juga. Sabar. Suri. Alah, baru cakap tiba, baru cakap. Suri. Kau pengamus. Kau pengamus. Ayah, Kau cakap aku. ayah jangan. Kau cakap aku engkau. Aku anak engkau tau. Aku anak engkau. Kau marah kau aku ha? Gua cakap kau mesti return bro. Yang kemarin dia jadi itu kan. Kau dah lembut ke hati dia. Kau tak nak buat apa ni. Tak cukup benda kau buat. Janganlah kau aku. Nak. Oh dah. Suri. Bolehkah ayah saya nak jumpa isteri saya? Suri. Oh sekarang baru nak isteri. Baru nak isteri. Ayah, dah ayah. Wah cakap awak mesti balas kan. Ayah. Ayah jangan macam tu. Dia masih lagi suami. Suri. Kau tengok mulianya hati anak aku. Kau dah buat macam-macam pun dia masih anggap kau sebagai suami dia lagi. Suri. I dah tahu segala-galanya Suri. Kau jangan nak air dengan anak aku. Jangan nak air dengan aku. I minta maaf. I minta maaf. I dah tahu. Jangan. I dah tahu dah. I dah tahu. You tuduh I macam-macam. Tak percaya dengan I macam ni kata you. Tak nak I dulu buat setia dengan you kot. Siapa you buat I macam ni? Malah ke epilepsi. I selalu percaya anak-anak I. Tapi rupanya I tahu hati you murni, suci. Kau tak usah beksa. Kau tak usah beksa kan. Aku tak nak anak. Ayah tolong. Ayah bagi saya nak cakap dengan isteri saya. Saya belum lepaskan dia apa-apa. Saya cuma suruh balik cari ketenangan. I dah tahu dah semua ni. Rupanya yang ambil tu anak I. Anak I ambil. Anak I ambil. Gempa anak I ambil. Suri, maafkan I nak. I sebenarnya masih rindukan you. You masih rindukan I. Suri, hati I pun tak pernah berubah Suri. Dah tua-tua bercinta punya apa pula. I cuma harap lepas ni kita berbaik semula. Janganlah nangis. Jangan nangis. Abang, Iban, takkan juga nangis. Abang. Kenapa aku pakai gitu anim tu? Suri, okay. Kita bina hidup baru ya. You know, Suri. Dah. Jangan. Dia berpeluk juga. Jangan. Habis guys.
Udah. Oke, itu dia tadi sepatu reunian 2020 episode 8. Gimana ceritanya? Bagus apa enggak? Lucu. Lucu yang ini. Lucu. Dari yang kemarin lucu yang mana? Kayaknya yang ini sih. Yang ini. Ceritanya bagus ya, drama ya. Cerita sinetron. Lakonnya juga bikin lucu, yang Iya. posisi-posisinya aja udah kelihatan lucu. Nanti kita lihat lagi guys sepatu reunian yang lainnya guys ya. Jadi untuk teman-teman yang belum subscribe dulu. Jangan lupa juga di like, di share, dibagikan video ini ke teman-teman kalian ke sosial media kalian juga boleh. Mohon maaf kalau kami berdua ada salah-salah kata dan salah-salah ucap. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.